Jadi dekat surah ini kita akan tengok dahulu ada ke tidak hukum nun mati dan tanwin dalam setiap ayat. Ayat yang kelima ada. Ayat kelima ada. Pada nun mati bertemu huruf fa. Kal'ihnil manfush. Ayat yang keenam, fa'amma man thaqulat, ada dekat sini nun mati. Ayat yang ketujuh, ada ke tidak hukum nun mati dan tanwin? Ada juga, iaitu tanwin bertemu huruf ra. Dan ayat yang seterusnya ada lagi nun mati bertemu huruf kha. Dan pada ayat yang seterusnya adalah tanwin bertemu huruf waw. Dan yang terakhir, tanwin bertemu huruf ha. Kita tengok dahulu satu persatu hukum nun mati dan tanwin di sinilah. Pertama, kal'ihnil manfush. Hukum yang ada dekat sini adalah ikhfa hakiki. Kita nak kena sembunyikan bunyi nun itu dengan cara kita dengung. Maka dekat sini kita tidak boleh baca manfush, tetapi manfush. Nampak tak? Dia kena dengung. Kemudiannya ada lagi nun mati bertemu dengan tha. Juga konsep dia sama, iaitu ikhfa hakiki. Maka dekat sini kita akan baca dia macam mana? Man thaqulat. Man thaqulat. Yang seterusnya, ayat yang seterusnya, ada hukum tanwin bertemu huruf ra. Okey, jadi Aisyatul Radiyah ini adalah idgham bila khunnah, iaitu kita kena masukkan bunyi ra ini ke dalam tanwin ta. Maka kita kena baca macam mana? Fahuwa fi 'aishatir. 'Aishatir. Tir. Yang seterusnya, wa amma man khaffat mawazinuh. Nun mati bertemu dengan kha. Hukumnya adalah izhar halqi. Jadi dekat sini kita nak kena jelaskan bunyi nun itu. Maka dekat sini kita akan baca dia seperti wa amma man khaffat mawazinuh. Yang seterusnya, fa ummuhu hawiyah. Itu kalau kata kita nak memberhentikan bacaan. Tapi kalau kata kita tak nak memberhentikan bacaan, kita nak teruskan bacaan, maka jadilah hukum nun mati dan tanwin, iaitu tanwin bertemu dengan waw. Hukumnya adalah idgham ma'al ghunnah, di mana kita nak kena memasukkan bunyi waw ke dalam bunyi tanwin tadi beserta dengung. Fa ummuhu hawiyatun wa ma adraka ma hiya. Dan yang terakhir, narun hamiyah. Narun. Dan dia jelas kat sini. Dia kena jelaskan dekat sini. Narun hamiyah. Hukumnya adalah izhar halqi.